iaitu ikhlas. Ada ikhlas. La yataqabbalullah la yataqabbalullahu minal 'abdi illa ma kana khalisan liwajhi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak terima amalan seorang hamba malaikat hak ikhlas kerana dia. Ikhlas tu rukun yang penting untuk amalan kita tu diterima. Amalan yang tak ada ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena nin betul ikhlas sikit. Khususnya tadika kita. Kita kena tanam di dalam tanah tadika kita, tanam di dalam hati anak-anak tadika kita tu ikhlas. Keceklah nak anak-anak tadika kita faham di dalam bab ikhlas. Kena kecek. Kita ni lepas dah orang tak didik kita, lepas mari begini kita. Budak duduk di bawah kita belakang, alhamdulillah dia orang nasib baik. Duduk di bawah kita, kita boleh didik dia, kita boleh tapung kekurangan kita pengalaman dah, kekurangan kita lalu mari gopoh hak kekurangan kita. Allah, aku kalau ajar di budak-budak hari tu kau aku mujur. Lah ni mari tahu tua dah lah, Allah sesanya. Tu ya panggil kita sedar hak kita luput, kita baikilah rung anak kita, adik kita ni pula. Tu lagu tu. Ni setengah daripada hak amba fikir. Bila lalu mari nyata kata kita ni tak dididik dengan ikhlas. Tak sebut pun kita duk mengaji, cikgu kita tak royak hak ikhlas kau kita. Royak pun tak ambil berat, je royak sepitah lalu sekaligus. Kita pun tak faham, kita budak. Royak ikhlas gopo nak faham lagu mana tahu ikhlas. Kita kena kena fokus sikit. Kena buat contoh dia, royak lagu ni buat gambar sikit. Dia faham. Lepas tu dia besar di atas hak kita ajar tu. Alhamdulillah kalau kita boleh buat gitu. Amba suruh pilih 5 sifat tu lah. Cikgu-cikgu tadika, amba suruh pilih 5 tanah untuk jadi jati diri anak-anak kita Melayu Petani khususnya. Jadi anak tadika kita ada 5 sifat jak dikecil lagi. Dia besar dengan begitu. Ikhlas, amanah, sidik, kecek benar, jangan bohong, tawaduk, rendah diri, dan isar, utamakan orang lain lebih orang lain di atas diri dia. Biar orang lain dulu hak lebih-lebih, dia tak pilih hak mana hak berebut-berebut, dia beri ke orang jong, ke orang ajar perangai jong ke orang hak lebih-lebih. Tu kita didik anak tadika kita boleh 5 sifat tu.